Salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya. So, saya nak jawab satu lagi soalan yang diajukan iaitu adakah kekalahan Rafizi, sekiranya Rafizi kalah pemilihan timbalan Presiden PKR menentang Nurul Izzah, adakah kekalahan Rafizi boleh membawa impak kepada PRU 16? So, ini jawapan saya lah ataupun pendapat saya. Jadi jika audio jelas boleh tolong saya maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Ritauddin, dan bagi mereka yang menonton di Facebook tekan butang subscribe atau follow, kalau di YouTube tekan butang join atau member. Baik, ada dua soalan yang ditanya. Pertama saya dah jawab petang tadi, jadi anda scroll ke bawah dan rujuk. Soalan pertama berhubung dengan mengapa seandainya Rafizi kalah, saya tidak boleh bersimpati terhadap dia. Namun kalau dia menang, saya tidak akan teragak-agak ucap tahniah kepada dia. Jadi anda rujuk ya. Soalan kedua yang ditanya ialah adakah kekalahan Rafizi, jika Rafizi kalah, katakan Rafizi kalah ya. So adakah ianya akan membawa impak pada PRU 16? Apa pendapat Regi? Okey. Pendapat saya dan jawapan mudah saya, tiada impak. Nah, untuk memahami mengapa saya kata tiada impak, awak rujuk kembali apa yang berlaku kepada Azmin Ali. Okey. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni, pattern ni memang saya tak kira lah awak penyokong Anwar ke bukan penyokong Anwar ke, awak pejuang PKR ke bukan pejuang PKR ni, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, especially yang dah hidup lebih lama, saya bukannya tua sangat tapi dah umur 51. So kita imbas kembali zaman Anwar dulu lawan Ghaffar Baba. Pattern ni kita dah lihat berulang kali bila berkait Anwar. So ini tidak dapat dinafikan. Dan ianya berlaku juga ketika Azmin Ali bertanding melawan bertanding untuk jawatan timbalan Presiden sebelum PRU 14. Ya. So Azmin Ali, situasi yang dihadapi lebih kurang macam situasi yang Rafizi hadapi. Di satu pihak kita ada Anwar yang berkata dia tidak mahu masuk campur. Tapi kemudian dari dalam kita lihat puak-puak pro Anwar yang cuba menaikkan individu tertentu. Kemudian puak-puak pro Azmin menaikkan Azmin. Benda tu memang terjadilah. So kita lihat selalu benda ni terjadi. Dan Anwar memang duduk diam dalam pada ada dua puak atau dua kem yang berkelahi, lebih kurang lah. Kita nak guna perkataan berkelahi pun boleh, bergesek pun boleh, atas alasan ianya adalah bukti demokrasi subur dalam parti. Okay. Tetapi ianya telah membawa keretakan agak serius dalam PKR sebenarnya. Ya, so kem Azmin dan kem pihak yang ditentang Azmin memang nampak pada ketika itu ada dua kem yang nyata. Okay. Nah, akhirnya Azmin menang. Azmin menang ya. Nah, Azmin ni dalam PKR dia ada kekuatan akar umbi. Dia ada kekuatan akar umbi yang besar sebab masa Anwar dalam penjara, banyak juga sumbangan Azmin dalam PKR menjaga persekitaran Anwar, orang-orang dia, penyokong dia, aktivis dia, sebab pada ketika itu Azmin jadi menteri besar. So dari sudut itu, pengaruh Azmin dalam PKR agak kuat. Malah ada orang kata dah jadi hampir sekuat Anwar. So Azmin menang timbalan Presiden dan pengaruh dia kuat. Jadi bila berlaku langkah Sheraton, dan Azmin berpaling tadah, berkomplot dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan keluar PKR, dia bawa bersama 10 MP. Itulah daya tarikan Azmin, 10 MP. Tapi itu bukannya pilihan raya. Itu adalah daya tarikan Azmin dalam PKR. Bagaimana dengan pilihan raya? Baik, dalam pilihan raya umum ke-15,
Azmin dengan daya tarikan dia yang kuat itu, tapi bila dah melangkah keluar dan berkahwin dengan PAS, ya, bersatukan dengan PAS kan, apa jadi? Daripada jadi orang kuat di kawasan dia, di kawasan parlimen dia, dia kalah teruk. Dia kalah teruk. Kalau dia tidak keluar PKR pada masa tu, dia memang akan menang besar. Sebab kekuatan dia besar dalam PKR. Tapi dia kalah teruk. Dan Azmin ni adalah watak, kalau saya bandingkan dengan Rafizi sekarang, kekuatan Azmin jauh berlipat kali ganda lagi besar berbanding kekuatan Rafizi sekarang. Itu yang saya nampak lah. Ya. Pengaruh Azmin dalam PKR dulu jauh lebih kuat berbanding pengaruh Rafizi dalam PKR sekarang. Dari segi akar umbi dan sebagainya. Sampai dia boleh tarik 10 MP, tetapi dalam PRU kalah teruk. Bukan kalah biasa-biasa, kalah teruk. Bagaimana? Okey, ada orang kata, Azmin tak kalah teruk lah. Tak, kalau awak banding majoriti dia dulu dengan kekalahan dia sekarang, jurang perbezaan majoriti dia dulu dengan kekalahan dia pada PRU 15, kira teruk lah. Teruk lah. Sebab jurang tu besar. So, dia jatuh dari majoriti tu terus kepada kalah. So, besarlah. Okey. Maknanya, kekuatan Azmin dalam pilihan raya amat bergantung kepada dia kekal dengan PKR. Kekuatan dia datang dari PKR. Selagi dari dalam PKR, dia kuat. Bila keluar PKR dan lebih-lebih lagi berdamping dengan PAS, ya, dia kalah teruk. Penyokong Azmin, dia boleh bawa pergi ke Bersatu mungkin sekerat. Mungkin Bersatu, mungkin mereka boleh terima. PAS, saya rasa tak boleh. So, dia jatuh teruk. So, Rafizi yang saya kira bukan sehebat Azmin, kalau esok dia kalah, katakannya dia keluar PKR. Katakan. Saya yakin dia takkan buat begitu, tapi katakan untuk tujuan perbincangan. So, dia keluar PKR. Kita ambil worst case scenario. So, jika dia keluar PKR, dia nak pergi ke mana? Sama ada dia tubuh parti sendiri atau dia bersara dari politik. Dia tak boleh masuk persekitaran perikatan. Kalau Azmin pun kena nasib yang buruk, apa lagi Rafizi? Ya. Jadi penyokong PKR ni mungkin dia berbalah, tapi mereka tetap, ya, especially selepas PRU 15, kita lihat sokongan PKR UMNO ni dah stabil dah, malah meningkat sedikit sahajalah dari sudut penyokong Melayu. Cina pun mereka simpan. Melayu yang mereka ada ni dah kira tegar, dah kira maksima dah. Takkan sukar berubah. Sebab yang ada sekarang dengan mereka ni takkan pergi ke hala perikatan. Kalau Melayu lah. Dah maksima dah. So kalau Rafizi keluar, yang ni penyokong tegar PKR ni, yang tidak mahu pergi ke perikatan, dia tak boleh bawa bersama. Malah kalau ada pun tanda-tanda peralihan undi Melayu, dalam 2-3 PKR kita lihat sedikit dari PAS, sedikit sahaja menuju ke UMNO. Ya. So, Rafizi tidak boleh bawa penyokong ke sana, ke belah perikatan. Dia tidak boleh pergi ke perikatan. Kalau Azmin pun gagal macam tu, Rafizi lagilah gagal. So, penyokong dia kalau dia keluar parti, dia ada dua pilihan, dia buat parti baru atau dia bersara. Kalau dia buat parti baru, dia nak tarik siapa? Azmin pun tak boleh tarik penyokong pada PRU 16. Kemudian kita lihat penyokong ni akan lihat Rafizi ada parti baru yang confirm tak akan membentuk kerajaan. Confirm dia kena sama ada bekerjasama dengan PH atau perikatan untuk bentuk kerajaan. Mereka akan lihat di belah Pakatan Harapan yang ganti Rafizi adalah Nurul Izzah, anak kepada Presiden. Memang mereka akan nampak PH campur dengan barisan akan bentuk kerajaan. Sekalipun PH dijangka hilang beberapa kerusi, barisan dijangka meningkat banyak kerusi. Saya jangka melebihi 20 kerusi. Perikatan akan kena teruk, mungkin hilang 20 kerusi, mungkin lebih. So, mereka dah tahu dah. Ianya akan kekal Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi,
Mereka tidak akan, kalau dia duduk seorang lagilah sukar bagi dia tarik penyokong. Jadi kesimpulannya, tidak ada impak pada PRU 16. Kita lihat Azmin keluar, pengganti dia ada orang marah, kem Azmin marah dengan Anwar. Masa Azmin buat ceramah, mereka memang teruja. Tapi bila dia pergi join perikatan, mereka tak mau ikut. Dan pada PRU 15, tak ada kesan pun. Kepada Pakatan Harapan, tak ada kesan. Ya. Kalau ada sedikit kesan tu, ia tidak sampai boleh membawa perubahan kepada pakatan atau perikatan dari sudut perolehan kerusi. Itu yang saya lihat lah. Tak ada impak begitu besar yang saya nampak lah. Ya. So, masakan Rafizi boleh membuat perubahan begitu. So, anyway, kalau Rafizi kekal dalam PKR, maka mereka akan membacanya sebagai terima je lah. Walaupun tak setuju, tapi demi parti terima je lah. Jadi kalau ada pun boykot dan sebagainya, ianya kecil. Sebab sokongan Rafizi dari sudut akar umbi bukanlah sehebat mana pun. Ya, bukan sehebat Azmin dan sebagainya. So, impak pada PRU 16, saya kira tidak ada. Kalau ada pun tidak sampai boleh mengganggu gugat kerusi. Itu pendapat saya lah. Ya. So, jika ada apa-apa soalan, anda boleh ajukan di ruang komen. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.